Nak naik ke ibu? Boleh je. Ibu kata boleh. Satu kali jalan jom. Okey. Sampai atas, lepas tu baru turun lagi jadi baik nak. Okey. Minyak okey tak? Minyak, okey. Alright, jom. Oh, pusing ni atas macam ni. Dia buka tingkap ke? Tak. Tak buat makanan. Diorang ada measurement tu, boleh dah nampak kan. Kita tak ada. Macam nak tengok tu picture. Kita merah tu buka. Kita tu buka. Buka mana ni? Ada budak kecil. Ada budak kecil tak apa. Tak biasa masalah telefon. Dia makan jalan. Kena U-turn je tahu. Ya? Tidak lah. Memang selama ni ibu yang bawa. Boleh ada atas saya pusing satu kali. Aku nak tengok kat apa tu kat atas tu best. Itulah. Ibu okey ke? Boleh. Ibu kata boleh. Hari ni je kan? Ha. Lepas tu esok kau dah balik. Lepas tu gear ni nak kena S ke L ke? Tak payah. Apa dia? Nak cakap apa? Gear tu sekarang S. Dah sama je. Nanti atas TL, nanti L awal benar. Okey. Bye. Sekarang S. Kalau curang lagi bawa L. Korang tu weh tak? Orang tak weh. Ikut bangah belakang. Genting Island. Cari apa? Cukup bagi location tu share. Nanti aku buka. Okay. Bye. Tak tahu nak search apa.
Kalau L dia beritahu. Ui. Astagfirullah. Fikir orang tu banyaklah. Salah sekali. Tadi dia tulis parking berapa, VIP car park. Siapa je datang sini? Tak ada. Dahsyat. Ada masjid sini. Dia standby kain atau plastik. Jadi dia muntah tu. Untuk apa? Bah, Untuk apa? standby kain atau plastik untuk Firas. Dalam paket tu, dalam paket. Letak kat bawah, nanti dia muntah kat bawah. Dah biasa ada. Semalam dia muntah tu. Memang. Ha. Dalam paket tu. Ibu. Tak nampak. Tak, apa jangan nak tanya dia. Sekejap lagi dia turun, dia muntah. Memang jenis dia macam tu. Masuk KL. Dah. Gitu rupanya. Sebab dia dah mencunang kan. Nak balik. Dalam paket tu biasa ibu letak plastik juga. Cuba kau tengok. Ada tak? Belah kanan. Lalu ada. Cuba nak tengok. Tuala dia. Tak apa, spare tuala tu pun tak apa. Spare kat bawah. Dia yang mana? Tapi dia bersimpan lagi. Buang lah. Sebab dia jadi muntah.
kereta BRV. Aku dah cakap ni. Kalau orang tak cakap. Dia kata, Ben. Ada kabel kau? Firas? Firas kat depan ada kabel kau, nampak tak? Ni yang kita nampak dia. Macam ni kalau naik kereta. Sebenarnya jalan dia besar juga kan. Tenang nak orang. Dia tak apa tu kecil. Dia power steering dia lembut. Tenang mana. Nak bawa Honda City sedap lah. Honda baru. Tadi sagak lah boleh. Oi. Kepala otak dia. Lori tu jalan lah. Buat tempurung. Buat tempurung kat sini. Jaga badan. Jaga badan. Tak lah macam ni. Senang je kat long kono ni. Bukan yang kisah apa kan. Tak dia. First time kereta ni sampai. Kalau kereta yang sisi besar okey lah tu lah.